Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di dalam kelas Duit Blog Advance. Okey, kelas ini khas untuk anda yang menjadi subscriber saya melalui blog duitblog.org. Okey, ini adalah video yang ketiga. Okey, di dalam video ini saya akan terangkan sedikit tentang tajuk yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, iaitu mencari keyword dengan menggunakan Google Keyword Research. Okey, yang paling penting ialah apabila anda memilih, apabila anda melihat satu keyword itu dan anda merasakan bahawasanya keyword itu anda ingin masukkan di dalam blog anda, okey, anda perlu memasukkan membuat beberapa pilihan, okey, dan keputusan itu anda masukkan di dalam Excel. Okey, sebagai contoh ya. Okey, sebagai contoh saya membuka Excel. Okey, jika anda ingin membuat, memilih mana-mana keyword yang anda ingin jadikan sebagai niche anda. Okey, pertama sekali anda perlu masukkan keyword. Contoh di sini tadi anda contohnya make money online today. Okey, anda perlu, ini adalah tajuk, okey, keyword. Okey, ini adalah carian bulanan dan anda masukkan satu lagi tab iaitu pesaing. Okey, contohnya, okey, saya membuat contoh. Okey, jika anda anda mempunyai carian bulanan untuk make money online today, contohnya kita tadi 1,600 contohnya sebagai contoh. Okey, pesaingnya adalah contohnya tadi saya dah lupa berapa, contohnya dalam 90 juta contohnya. Okey, kemudian kita membuat carian tentang keyword lain lagi yang sama dengan itu. Contohnya make contohnya tadi make money online ideas contohnya. Okey, mempunyai 20,000 carian bulanan dan mempunyai 11 juta. Okey, saya buat ni sebagai satu contoh sahaja. Anda boleh cari di dalam Google keyword tool dan dalam Google. Okey, contohnya make money online opportunity. Okey. Okey, mungkin mereka mempunyai 16,000 contohnya. Contoh. Okey, dan mempunyai hanya contoh, kalau saya sebagai contohnya 100,000 pesaing. Kita jadikan ini sebagai contoh. Okey, kemudian anda perlu lihat, okey, anda perlu melakukan kurang-kurangnya 10 contoh, 10 perbandingan keyword. Kemudian anda lihat yang manakah keyword yang mempunyai carian bulanan yang paling banyak dan juga pesaing yang paling sedikit. Okey, dengan cara itu anda boleh melihat bahawa kalau anda ingin mencari pesaing itu, masukkan keyword bersama bracket. Okey, seperti yang saya tunjukkan sebelum ini. Okey, keyword dalam bracket. Okey, contohnya anda pergi ke Google. Okey, anda masukkan bracket make money online ideas. Contohnya. Okey, anda masukkan dalam bracket supaya ini Google dapat mencari pesaing-pesaing sebenar untuk keyword ini. Okey, mereka hanya mempunyai 79,900 pesaing, lebih sikit lagi daripada apa yang saya letakkan di sini. Okey, better, lebih baik lagi. Okey, 79,000. Sekejap, 79,000. Okey, hanya 79,000 pesaing. Okey, jika kita lihat di sini, okey, make money online today 1,600 mempunyai pesaing sebanyak 90 juta
Make Money Online Ideas, 20,000 carian bulanan, mempunyai pesaing sebanyak 79,000 sahaja. Make Money Online Opportunity, 16,000 carian bulanan, sebanyak 100,000 pesaing. Jika kita lihat di sini, Make Money Online Ideas mempunyai pesaing yang lebih sedikit dan juga carian bulanan yang tertinggi. Oleh itu, anda menjadikan Make Money Online Ideas ini sebagai keyword anda untuk dimasukkan dalam blog. Okey, apa yang anda lakukan ialah anda pergi ke all-in-one SEO. Okey, anda masukkan keyword tersebut di dalam title. Kemudian anda menerangkan sedikit tentang tentang description, dan anda masukkan keyword di dalam description itu juga. Okey, dan anda tidak boleh masukkan di dalam tapi jika anda mendapat Make Money Online Ideas .com ataupun .net ataupun .org, ia adalah sesuatu yang lebih baik lagi untuk anda. Okey, dan jika tiada, anda boleh masukkan apa-apa sahaja. Okey, contohnya My Make Money Online Ideas ataupun Make Money Online Ideas Tips ataupun Make Money Online Ideas, apa-apa sahaja. Anda boleh tambah di belakang itu. Okey, ia berkata kepada anda strategi manakah yang anda ingin gunakan. Okey, jika anda melihat di sini, boleh dikatakan competitorsnya tidaklah banyak. Okey, dan juga Make Money Ideas Online. Okey, ni Make Money Online Ideas.net. Okey, dah ada orang beli. Okey, dan anda boleh melihat siapakah kompetitor anda, adakah anda boleh mengatasi mereka-mereka ini, dan anda pilih keyword itu. Okey, dan masukkan di dalam blog anda. Okey, ini adalah salah satu tindakan yang paling penting, essential di dalam strategi anda untuk menguasai SEO. Jika anda tidak melakukan strategi ini, maka anda akan tercicir. Okey, ini adalah strategi yang paling penting di dalam untuk boleh kata overall SEO, iaitu kandungan title, meta tag dan keyword anda. Okey, itu sangat penting lagi anda tumpukan kepada benda ini. Okey, jika anda mempunyai title yang berbeza, keyword yang berbeza, okey, anda pergi balik ke dalam all-in-one SEO pack. Okey, anda ubah, memasukkan keyword yang anda telah melakukan kajian dengan terperinci. Okey, kita pergi kepada post. Okey, post yang telah dioptimize. Okey, pertama sekali, title mempunyai keyword. Okey, yang kita bincangkan tadi, title di dalam blog anda ataupun yang anda masukkan dalam all-in-one SEO. Okey, dia berada dalam secara overall tentang blog anda. Okay, ini apabila anda ingin membuat post, anda perlu memastikan title mempunyai keyword yang anda masukkan itu. Okey, atau keyword anda. Okey, saya cadangkan anda tak bolehlah setiap kali anda ingin membuat post, anda masukkan Make Money Online. Untuk post yang seterusnya, Make Money Online. Post yang seterusnya, Make Money Online. Contohnya begitu. Jadi, anda tidak boleh menjadikan begitu kerana ia menampak sebagai anda ingin scam ataupun anda ingin search engine nampak pattern yang cuba anda lakukan itu. Okey, contohnya cuba anda ubah sedikit. Make Money Online Ideas and Tips. Kemudian post seterusnya, how to make money online, 5 ideas. Okay, contohnya. Okay, kemudian anda tukar lagi. Tapi yang paling penting, anda masukkan keyword di dalam title tersebut. Okay, kemudian anda masukkan header tag, iaitu H1, H2. Anda masukkan italics, bold dan underline. Okay, anda masukkan kandungan yang bagus. Okay, yang sudah anda membuat atau anda menggunakan the best spinner untuk spinkan artikel itu. Anda mencari menggunakan the ultimate articles. Okey, kemudian anda masukkan keyword di dalam artikel tersebut. Okey, masukkan keyword dalam keyword text. Okey, Make Money Online Ideas ataupun sebagainya, dan masukkan gambar. Jangan lupa ya. Okey, anda boleh mencari gambar. Okey, satu contoh ya. Jika anda ingin mencari gambar, contohnya anda boleh klik, anda tak boleh Google, contohnya Make Money Online. Okey, anda search sini, kemudian anda klik images. Okey, anda menjumpai banyak gambar-gambar di sini. Okey, tetapi ini mungkin melanggar hak pemilik blog itu.
Okey, ya, contohnya di sini blok Tripena. Okey, mungkin apabila anda masukkan dalam blog anda, apabila mereka mengetahui anda menggunakan, mereka boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas anda. Okey, satu cara anda boleh buat ialah, okey, anda boleh pergi ke royalty free images di sini. Okey, di sini anda boleh mendapat gambar secara percuma. Okey, anda boleh klik di sini. Okey, free photos, free images. Okey, di sini iStock photo contohnya. Anda boleh mencari gambar-gambar yang sememangnya boleh diberikan secara percuma untuk anda. Okey, dengan itu anda tidak melanggar undang siapa-siapa. Dan yang paling penting, gambar-gambar itu percuma. Okey, kecuali jika anda membeli produk apa-apa, kemudian mereka memberikan gambar secara percuma kepada anda, itu adalah satu add-on lah. Yang anda buat, make money online. Okey, anda klik go. Dan sama juga anda lakukan di sini, anda klik search, enter keyword, anda masukkan, dan mereka akan memberikan banyak gambar-gambar secara, okey, mana gambarnya? There is no found. Okey, mungkin buat hanya money. Okey, money. Kita klik kepada yang ni. Kita klik juga mencari. Okey, money. Okey, di sini. Anda lihat banyak gambar-gambar yang percuma untuk anda. Money, semuanya money. Dan anda boleh menggunakan sebagai contoh, sebagai post blog anda supaya ia menerangkan apakah yang anda bincangkan. Okey, jika anda ingin membuat blog anda tentang gitar. Gitar. Okey, klik go. Dan mereka akan memberikan banyak gambar-gambar mengenai gitar. Okey. Ada orang menggunakan gambar, contohnya gambar perempuan untuk menarik. Jadi itu bergantung kepada anda. Okey, jika anda merasakan saya tidak mahu menggunakan gambar orang perempuan, okey, menggunakan gambar ini contohnya. Sangat menarik sekali. Okey. Ya, dan anda boleh setiap kali anda ingin buat post, cari gambar-gambar berbeza. Okey, sangat banyak di sini dan anda tidak melanggar undang-undang sesiapa pun. Okey. Saya rasa setakat itu sahaja untuk video kali ini. Okay, video yang seterusnya saya akan membincangkan lebih lanjut tentang bagaimana optimaskan balik all-in-one SEO pack anda. Okay, jumpa lagi untuk video seterusnya.